Emas adalah sumber terhad di bumi. Ada beberapa alasan kenapa orang memilih untuk menyimpan emas, baik sebagai pelaburan jangka panjang, perlindungan nilai atau strategi keuangan. Berikut sebab-sebab utamanya. Nombor 1, emas adalah aset lindung nilai terhadap inflasi. Nilai wang fiat seperti ringgit boleh turun akibat inflasi. Emas pula cenderung naik nilainya apabila inflasi tinggi, jadi ia membantu mengekalkan kuasa beli. Nombor 2, nilainya lebih stabil dalam jangka panjang. Harga emas boleh naik turun dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang ia biasanya meningkat dan dianggap lebih stabil berbanding aset yang lain. Nombor 3, aset fizikal yang mudah dicairkan. Emas mudah ditukar kepada tunai di mana-mana negara. Kedai emas, bank, platform pelaburan, semuanya menerima emas. Nombor 4, perlindungan semasa ketidaktentuan ekonomi. Ketika ekonomi lembab, perang atau ketidaktentuan pasaran saham, pelabur cenderung membeli emas. Sebab itulah emas sering naik ketika krisis. Nombor 5, tak boleh bankrupt. Emas bukan syarikat atau hutang. Ia tak boleh jatuh bankrupt seperti saham syarikat atau obligasi. Yang keenam, diversifikasi portfolio. Menyimpan emas membantu seimbangkan risiko portfolio. Bila aset lain jatuh, emas selalunya membantu mengurangkan impak kerugian. Nombor 7, permintaan tinggi dan terhad. Emas adalah sumber terhad di bumi, tetapi permintaannya tinggi, termasuk daripada industri teknologi, perhiasan dan bank pusat. Jadi apa tunggu lagi? Jom saya bantu untuk daftar akaun Public Gold dan mula menyimpan emas.